Di Yunnan, terutamanya di Lijiang dan Shangri-La, korang akan perasan satu benda yang sangat unik. Kedai sewa baju tradisional ada di mana-mana. Kat sini pun banyak lagi kedai. Orang pakai baju cantik-cantik. Nak bergambar. Pretty. Ini bukan sekadar untuk cantik bergambar. Yunnan ialah wilayah yang kaya dengan etnik minoriti dan setiap pakaian ini membawa cerita budaya dan sejarah mereka sendiri. Bila turis pakai baju tradisional dan berjalan di Old Town atau kawasan bersejarah, pengalaman travel tu jadi lebih hidup dan bermakna. Dalam episod kali ini, kami nak bawa korang tengok sendiri keunikan budaya Yunnan dan kenapa pengalaman macam ni jadi salah satu highlight bila travel ke sini. Dan kami akan tunjuk tempat yang kami menginap di Ancient Town Lijiang dengan harga RM230 untuk 3 hari 2 malam. Let's go! Kita orang naik Didi dari airport ke tempat penginapan. Perjalanan ke sana ambil masa dalam 40 minit. Kami menginap betul-betul dalam kawasan Ancient Town Lijiang. Sampai-sampai je our friends datang jemput. Diorang dah sampai sehari awal dan sempat tidur semalaman di Dali. We both not wear tudung. Why you not wear tudung? I don't know. I'm every mountain. Oh, apa? Letak tayar dah cabut kan? Sama, kita orang pun dah terpeleot lah. Ingat nak cover. Aduh. Kawasan Ancient Town Lijiang ni jalan dia berbatu. Jadi kereta memang tak boleh masuk ke sini. Didi akan drop dekat drop point terdekat. So macam kami ni dia drop dekat Happiness Inn. Nanti pihak hotel akan datang bawa kenderaan diorang untuk pick up luggage kita orang. 是我。是的 ，OK。哎，你朋友已经到了，然后他们有人先到了，是不是？先到，kakak先到到吧？全岛。pilih。你有一个朋友已经先到里面了，对不对？我的朋友。对，你们一共订了几间房？2间嘛。是，他们5个人。5个人。我4个人。哦，OK，你们出2个房间。Oh, cantik. Macam banyak kogi. Apa? Kogi. Apa tu lah kogi? Kogi. Ekor dia. Hotel ni sangat cantik. Dalam bilik ada bathtub dan pemanas katil. Cuma room heater tak ada. So bilik dan lantai memang rasa sejuk. Tapi bila tidur baru rasa nyaman. Sebab tilam dia sangat warm. Yang buat kami rasa terharu, host sangat-sangat baik dan helpful. Banyak benda diorang tolong uruskan untuk kami. Dari belikan tiket Spruce Meadow sampai tolong book kereta sewa bila kita orang decide tak nak naik train untuk ke Shangri-La. On the last day, host siap bagi macam-macam bekal untuk kita orang bawa pergi Shangri-La. Simple things tapi sangat bermakna. Hospitality di sini buat kami rasa sangat dialu-alukan. Sampai bilik, kita orang rehat sekejap dan solat. Kemudian terus keluar balik. Okay, each of you has one own chair. Dia tanya nak pergi dah ke? Jawab apa? Cepat nak dengar. Cepat cakap. Ni untuk wear like you. Mata nak macam tu jatuh. Ada ikan. Ada ikan. So, apa aktiviti kita hari ni? Kita nak terus sewa baju tradisional Yunnan. Hari ni, now juga. Sebab esok dan hari seterusnya dah busy. Wasta? Why you say wasta? Ingatkan senyap tu tanda setuju. Nak buat? Itu wajib lah Wan. Tapi bawa lah backup. Oh. Hand warmer pakai tak? Baguslah dia suruh kat tu kan. Jangan main, jangan lari. Siapa jatuh? Adik lah, siapa lagi? Janganlah adik. Kita orang ambil package sewa baju dan make up saja. Tak include fotografer. Ambil gambar sendirian berhad lah. So lepas kau tip, hasil pujukan ni last kali kita orang dapat rate 63 yuan per person. Kalau tengok rate untuk sewa baju biasanya lebih 100 yuan. Dan kalau include fotografer biasanya lebih 200 yuan.
Tapi mungkin sebab kita orang ada 2 family dan ramai anak kecil, so harga tu masih boleh nego. Apa perasaan you guys dapat pergi vacation with your best friend? Happy. Lagi? Excited. Amazingly happy. Aira dah tahu ke Hana nak datang? Oh, Hana baju. sesi makeup. Hana? What? Dia tengah puji mata tu, Ifi. Dia tengah puji mata besar. Wow, macam princess lah. Mami, aku baju glove kat aunty. Ya. Glove. Sekejap lagi pakai balik. Sekejap. Duduk dalam dulu. Duduk dalam dulu. 没有人可以去等待，不知不觉地放开你。我们 Mami, saya jatuh Mami. So, aunty letak pin ayat dia. Nak letak pin boleh tak? Nak. Nanti jatuh tak comel agak ayat dia. 我们都没有那勇气，baby。I'm sorry, I'm so lonely。我们都没有错一对，找不到。 Lepas settle makeup semua, kita orang terus pergi makan. Kedai makan Muslim banyak, so kita orang search je tempat makan terdekat dan tak payah menampak jauh. Everyone. Ibu letak dalam ni nak? Boleh tak? Pedas juga dia punya chili oil. Dan serius, kedai ni semua makanan dia sedap. Nasi goreng, roti daging, mi, semualah sedap. Kita orang siap tapau lagi nasi goreng untuk breakfast esok. Eat lah. Ibu eat lah the noodle first. Okey. Sedap tak? Sedap. Alhamdulillah. Ini apa chili oil dia sedap. Mak, ni kuah dia sedap. Ya, mana dia? Sedih lah. 草莓要吗？草莓周围吧，学校学到的啊。哦，你们两个太棒了。你们两个谢谢。棒了，走了看。谢谢。谢谢。Bye-bye. Ini gila tapi tak gitu. Rasa apa? Manis. Ada semalam. Mak sedap tak, Mak? Mama want strawberry tadi sampai cry-cry. Cuba? Dia dah kira belum? Habis makan, kita orang sambung ambil gambar dan balik. 你就这样闯进我的心窝，是你让我看见沙漠开出花园， 是你让我想要每天为你写一首情歌，用最浪漫的副歌，你也轻轻的附和，眼神牵引着我。 Semua masih letih sebab tak rehat dari pukul 11 malam sebelum flight tu kan. So, kita orang decide malam esok baru kita orang akan explore Asian Town betul-betul. Kalau perasan jalan kat sini berbatu dan berbukit. Kereta tak boleh masuk kat sini. Tapi motor boleh lalu. Rider memang banyak. Aku excited lah tengok sebab kita kan baru lepas tengok cerita Upstream. Tengok rider pun excited. Apakah? So, bila jalan kat sini kena extra hati-hati sebab orang kat sini semua guna motor elektrik. Dia macam tiba-tiba je kita kena horn. So, better jalan ikut tepi terus dan pegang tangan anak-anak. Oh ya, kita orang sewa baju tradisional dekat area hotel. So, on the way balik tu boleh terus pulangkan baju. Lebih mudah untuk kami. Actually, kedai sewa baju sangat banyak. Kalau sewa betul-betul area tengah Asian Town tu, lagi banyak choice. Area situ sangat meriah dengan turis, lampu yang terang, siap ada orang nyanyi. So, depends dekat kita lah, dekat mana kita nak sewa baju atau dekat mana kita aim untuk bergambar. 我想要的你的像猫猫，我们一起睡猫觉，一起喵喵喵喵喵，在你面前撒个娇，还有喵喵喵。 Alhamdulillah, first day in Lijiang. Done and dusted. 下你的怀抱，你不是 Pagi ni kita nak pergi mana, Ira? Naik gunung. Ni jagung ni dia ada pulut dalam dia. Banyaknya kambing kat sini. Kambing merah, kambing biru. Tu kambing Malaysia kan?